Rupanya selaput putih kat mata ni senang je nak bagi cerah balik. Tapi ramai terlambat sedar sampai akhirnya terpaksa naik meja bedah. Bukan cuci pakai air, bukan pakai ubat titik. Ramai ingat benda ni normal sebab faktor umur, padahal selaput tu makin lama makin menebal dalam diam. Tunggu jap. Sebelum aku cerita macam mana ramai orang tua mula nampak lebih jelas semula dari dalam, tolong follow, like dan save video ni dulu. Sebab benda ni bukan semua orang nak cerita. Cuba tengok mata mak ayah hampa. Nampak tak selaput putih yang makin tutup anak mata tu? Mula-mula kabur sikit, lepas tu huruf Quran mula berlapis. Nak tengok muka cucu pun tinggal bayang. Paling pedih bila mak aku sendiri pernah cakap, mak rindu nak nampak jelas macam dulu. Sebagai anak, ayat macam tu memang menusuk. Masa tu baru aku faham. Ramai orang fokus mata, tapi lupa punca dari dalam badan. Bila gula dalam darah tinggi lama sangat, darah jadi tak sihat, radang dalam badan meningkat, saraf mata pun makin tertekan. Sebab tu penglihatan makin cepat merosot. Jadi aku mula cari ikhtiar dari dalam. Aku jumpa kapsul aman, bukan ubat magic, tapi ikhtiar nutrisi untuk bantu sokong badan dari dalam. Kapsul aman ni bantu sokong kawalan gula, bantu peredaran darah dan bantu bekalkan nutrisi pada sistem badan termasuk kawasan mata. Aku suruh mak makan konsisten, sebiji pagi, sebiji malam. Beberapa minggu lepas tu, mak tegur perlahan, urat daun luar rumah tu nampak jelas sikit. Masa tu aku hampir menangis. Sebab bagi orang lain mungkin biasa, tapi bagi anak yang tengok mak sendiri perlahan-lahan hilang cahaya mata, itu nikmat besar. Ramai pengguna kami pun kongsi benda yang sama. Dulu nampak kelabu, sekarang rasa lebih jelas. Lebih yakin nak membaca, berjalan dan buat rutin harian. Sebab bila badan dijaga dari dalam, mata pun rasa lebih terbantu. Kalau mak ayah hampa dah mula kabur, jangan tunggu sampai mereka hilang terus keyakinan nak melihat. Ikhtiar awal, tekan beg kuning kat bawah tu. Ambil terus set promo yang tengah berjalan sekarang. Kadang bukan mata saja yang perlukan perhatian, tapi apa yang berlaku dalam badan selama bertahun-tahun.